Mawib dia bukan sekadar beri ikan. Masyarakat di luar sana pun cakap, kenapa bagi ikan, kenapa tak bagi pancing, mata kail, mata kapak dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana anda memilih untuk menonton dari kacamata CEO Mawib. Kalau sebelum ni saya mulakan dengan kata-kata Saidina Ali. Hari ini saya nak kongsikan kata-kata orang putih. Iaitu give them a fish, they will eat once. Teach them how to fish, they will eat forever. Apa maksud dia? Nanti kita cerita. Tapi yang penting kita cukup bertuah. Sekali lagi kita bersama dengan CEO Mawib, iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Nizam Yahya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, jumpa lagi Min. Start basuh putih, Tok. Okey, Tok. Sebelum kita pergi tentang yang saya sebut tadi, sebab kita lihat bagaimana Mawib ni begitu committed berusaha memperkasakan ekonomi ummah, dan dalam memperkasa tu dia ada ta'awun, sinergi, kerjasama antara zakat, wakaf dan ada satu lagi disebut sebagai inisiatif sosial. Gapo dia tu? Okey, terima kasih banyak Min. Saya sebenarnya teruja tadi Amin mulakan dengan bahasa Inggeris. Oh well. Kelainan sungguh rasa hari dia ini. Bila hari ni dia terskipping tu. Terspeaking. Okey Amin, kita bercakap soal sinergi antara zakat, wakaf, inisiatif sosial. Sebenarnya kalau kita gabung jadikan ketiga-tiga ni, dia akan membentuk satu sistem pengurusan ekonomi Islam. Ekosistemnya itu. Bagaimana kita boleh membantu golongan yang memerlukan, terutama di wilayah persekutuan ini. Kita melihat ketiga-tiga ini sebenarnya sangat penting untuk bagaimana kita boleh membantu golongan yang memerlukan. Kalau kita tengok di Mawib sendiri pun, zakat itu dia merupakan intervensi awal. Bagaimana keperluan itu ataupun bantuan itu kita dapat salurkan dengan segera. Sebagai permulaan. Sedangkan wakaf itu dia lebih kepada pembangunan aset dan penjanaan pendapatan jangka. Yang buat tu bukan panjang. Hari inilah siapnya. Bukan siap hari ini. Bukan untuk bantuan yang segera sekejap gitu. Bukan untuk kenyang seminggu dua. Betul. Itu sebab di Mawib bagaimana kita membentuk satu ekosistem yang sangat menyeluruh. Bermula daripada lahir, kemudian dia pergi ke pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan rendah, pendidikan menengah sampailah pendidikan tinggi, dan kemudian berkejaya dan kemudian meninggal dunia. Bagaimana ekosistem ini Mawib bentuk? Bila anak asnaf lahir, Mawib akan sambut. Mawib akan sambut dan Mawib akan carumkan dalam PTN. Kita pada buaya ni. Dia pada buaya ni. Kita akan lock akaun ini. Jadi anak ini tak boleh keluarkan duit. Ibu bapa ni pun tak boleh keluarkan duit sehingga anak ini berumur 18 tahun nanti, apabila dia nak sambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Itu pada peringkat lahir. Peringkat pendidikan awal kanak-kanak menengah ini yang biasalah kita buat. Sampai nak meninggal dunia pun Min. Mawib sediakan tanah perkuburan yang kita namakan sebagai Raudatus Sakinah. Dekat ofis saya tu. So ini bagaimana ekosistem yang Mawib bentuk hasil daripada sinergi zakat, wakaf dan inisiatif sosial. Supaya manfaat ini betul-betul dapat dirasai oleh orang ramai. Dan supaya masyarakat betul-betul nampak ke mana duit zakat yang dibayar itu betul-betul dimanfaatkan. Diuruskan dengan sistem yang begitu canggih. Ini yang kita hasratkan dan ini apa yang kita laksanakan di Mawib. Wow. Kalau gitu tu, apa pula perancangan dan inisiatif jangka panjang yang dibuat oleh Mawib untuk memperkasakan asnaf tu sendiri? Okey Min, baik soalan itu. Untuk makluman rakan-rakan di luar sana, Mawib menawarkan 38 skim bantuan. Wow, 38 bukan 3, bukan 8, 38 skim bantuan. Yang kalau kita lihat yang boleh orang kata mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan ini, bantuan dalam aspek keusahawanan dan juga bantuan dalam aspek pendidikan. Berbanding 38 skim bantuan yang lain itu. Tetapi untuk yang kali ini saya lebih nak fokuskan kepada bantuan keusahawanan. Bagaimana Mawib dia bukan sekadar nak bagi bantuan sekejap itu. Macam saya cakap tadi, kita lebih melihat kepada bagaimana kita nak melahirkan asnaf yang berdaya saing, yang berketerampilan, yang
yang berkemahiran yang akhirnya dia boleh menjana pendapatan sendiri secara berterusan, secara mampan. Dia akhirnya tidak akan bergantung kepada wang zakat semata-mata. Dia tidak beriman dengan wang zakat semata-mata lah. Betul. Saya tertarik macam Min cakap tadi dalam bahasa Inggeris. Mawib dia bukan sekadar beri ikan. Masyarakat di luar sana pun cakap, kenapa bagi ikan, kenapa tak bagi pancing, mata kail, mata kapak dan sebagainya. Untuk makluman Min dan rakan-rakan di luar sana, suka saya nak berkongsikan apa konsep yang Mawib laksanakan di Mawib ini ialah kita bukan sekadar bagi ikan dan juga bukan sekadar bagi pancing, tapi kita sediakan jurulatih mengajar bagaimana menggunakan pancing itu. Kalau kita sekadar bagi ikan, dia akan kenyang satu hari. Sekali itu je lah. Ya. Tapi kalau kita bagi pancing, dia mungkin boleh kenyang berhari-hari. Tetapi soalnya takut dia jual pancing tu pula. tahu ataupun tak menggunakan pancing tu. That's why Mawib bukan sekadar bagi ikan, bagi pancing, tapi Mawib menyediakan jurulatih bagaimana boleh membantu dan mengajar asnaf ini menggunakan pancing itu untuk mendapatkan pendapatan untuk jangka masa panjang. InsyaAllah. Pun begitu, saya sendiri pun sebagai trainer, motivator, saya pun berhadapan dengan cabaran tu bila kita nak latih orang ni. Ya. Ini yang saya sendiri, Datuk, yang berhadapan dengan ribuan asnaf dalam wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di Labuan. Mesti ada cabaran kan, Duk? Tapi jangan jawab lagi. Kita nak seketika. Teruskan bersama dalam Dari Kacamata CEO Mawib. Dalam hidup, buat saja benda baik, takkan kita sentiasa berhadapan dengan kemudahan dan kesenangan. Bahkan Nabi SAW pun dalam menggerakkan ajaran dakwah penuh dengan cabaran dan ujian. Untuk itu, Nabi bagi contoh dah. Nabi buat kerja dakwah, macam-macam orang maki, macam-macam orang mengata, macam-macam cabaran. Betul. Cabaran Datuk dalam melaksanakan program pemerkasaan asnaf. Kita jujurlah supaya para asnaf yang melihat ni termuhasabah lah bila tengok ni. InsyaAllah, kita harap begitu. Ya, insyaAllah. Terima kasih, Min. Bila kita membicarakan soal cabaran, terutama asnaf di kota metropolitan, Kuala Lumpur, dia berbeza, Min, antara Kuala Lumpur dengan Labuan. Dua-dua ni wilayah persekutuan. Tapi Kuala Lumpur ni satu kota yang besar. Tapi di Labuan tu masih lagi dalam konsep macam kampung dan sebagainya. Cabaran kami dalam menguruskan asnaf berkaitan dengan wang zakat, wakaf, inisiatif sosial ini. Bila kita bercakap soal cabaran ini, sudah pasti dia bermain dengan minda. Ya, betul. Dan keinginan untuk berubah. Mentaliti dan sikap, ya. Ya. Itu sebab, macam saya cakap tadi, besar macam mana pun yang Mawib peruntukkan bantuan-bantuan yang ada, 38 skim bantuan, 1.6 bilion ringgit Malaysia yang kita sediakan. Tetapi kalau minda tu tak mahu berubah dan kalau keinginan untuk nak mengubah nasib hidup ataupun meningkatkan taraf hidup tak ada, bagaimana mungkin? Maka sia-sia. Sebab macam saya cakap tadi, Mawib bukan sekadar bagi ikan. Mawib bukan sekadar bagi pancing. Tapi kita bagi sediakan juga jurulatih, latihan, kemahiran dan sebagainya untuk akhirnya mereka bukan sekadar bantuan yang sekejap, tapi bantuan yang berpanjangan yang akhirnya mereka boleh menjana pendapatan sendiri untuk membawa mereka keluar daripada kitaran kemiskinan. Bukan dirinya saja tetapi anak-anak dan warisan itu. Min, satu benda yang saya nak cakap dan nak kongsikan ialah kemiskinan itu bukanlah sesuatu yang indah untuk diwarisi. Betul. Kan? Jadi itu sebab antara cabaran yang paling utama sekali soal bagaimana kita nak mengubah mentaliti itu. Tidak bergantung kepada zakat semata-mata. Perlu berusaha. Sebab kudrat ada. Betul. Kekuatan ada, tenaga ada. Betul. Itu sebab, Min, kalau kita tengok pada sejarah Rasulullah, apabila sahabat meminta bantuan zakat dengan Rasulullah dulu pun, Rasulullah bukan orang yang cepat untuk nak bagi bantuan zakat. Bahkan Rasulullah suruh berusaha. Itu sebab kalau kita tengok konsep zakat mata kapak, baru kita tengok bagaimana Rasulullah suruh bekerja dulu, baru mohon bantuan.
Kan? Ini belum apa-apa lagi dah minta bantuan. Ya, bahkan marah pula pegawai-pegawai zakat kenapa dan pelbagai tomahan lah. Ini antara cabaran antara cabaran. Selain daripada kekangan kewangan tu sudah pasti kemahiran dan sebagainya, ilmu pengetahuan kan. Tapi inilah kita cuba masalah sikap. Sikap itu yang paling utama. Dan okey, saya buat satu contoh. Surah Asnaf dah dilatih dan dia sangat committed, sangat berdisiplin dan dia mendengar setiap apa yang dia ajar. Dan dia buat. Langit tak selalu cerah tu. Ada waktu mendung, ada waktu hujan lebat, ada waktu ribut. Bisnes dia gagal, tak berjaya. Macam mana Mawib menyikapi, menyantuni dan menangani kegagalan perniagaan para asnaf? Terima kasih, Min. Kita selalulah berbincang dengan usahawan-usahawan. Kita ada program mentor-mentee di kalangan usahawan-usahawan ini. Kegagalan itu bukan merupakan nokta kepada satu usaha. Bukan kiamat pun. Betul. Bukan pengakhiran. Bukan pengakhiran. Jangan jadikan bila gagal sekali terus down dan tak nak berusaha dan sebagainya. Kena faham bahawa zakat sentiasa ada. Mawib sentiasa ada untuk membantu. Bila mereka telah masuk dalam radar Mawib, maka Mawib akan terus membantu. Kegagalan itu Mawib akan tampung semula. Dan kita akan bina balik semula keyakinan diri dia, bagaimana dia boleh melangkah semula. Tak biar macam itulah. Kita tak akan biarkan mereka. Itu sebab kadang-kadang orang duduk nampak apabila zakat macam susah sangat. Orang nampak macam zakat ni, macam Mawib ni tak membantu dan sebagainya. Tapi sejauh mana mereka datang kepada Mawib dan menceritakan keadaan sebenar. Kadang-kadang banyak yang menipu. Dapat sekarang ni scam dan sebagainya kan. Kita cuba membantu sebenarnya, Min. Daripada duit zakat. Sebab duit zakat tu adalah amanah. Adalah tanggungjawab. Macam saya cakap pada awal tadi. Jadi kita cuba bantu. Kegagalan tu saya nak ingatkan bahawa itu bukan nokta kepada sebarang usaha. Tetapi itu sebagai satu pengajaran bagaimana kita boleh terus melangkah ke hadapan, bangkit semula. Apa program-program dibuat biasanya untuk usahawan asnaf ni? Dia macam tadi, Min. Macam saya cakap, dia bukan sekadar kita bagi wang ringgit. Kan kita carikan pasaran untuk dia. Kita bagikan sampai cari market untuk mereka. Betul. Itu sebab, Min, ada di kalangan usahawan-usahawan asnaf Mawib ni, kita hantar dekat Halal Festival tau. Jangan main-main. Yuran semua Mawib tanggung. Mawib tanggung. Wow. Bukan sekadar kita nak juga. Itu sebab kadang-kadang orang kata seronok nak jadi asnaf di wilayah Persatuan ni sebab banyak bantuan. Tapi sebenarnya bantuan kita ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Cuma bagaimana asnaf ini boleh manfaatkan duit zakat itu dan keinginan untuk betul-betul meningkatkan taraf hidup mereka. Masya-Allah. Okey, kita nak bersambung lagi, tapi selepas ini saya nak tanya Datuk tentang projek Bangkit. Dan pengacara tak siapa. Kita rehat dulu seketika, teruskan bersama dalam dari Kacamata CEO Mawib. Bangkit. Itu lagu tema kepada program Bangkit. Ia adalah sebuah program reality yang bukannya melibatkan selebriti ke nama-nama besar, tak. Tetapi kita mengangkat para asnaf. Apakah program itu? Jom kita saksikan. Saya Nurul Ashikin binti Muhammad Ramli, pengusaha perniagaan Coco Kings. Coco Kings adalah pusat pembuatan dan pembekalan cookies. Saya adalah juara program realiti keusahawanan Projek Bangkit Mawib musim pertama. Juara untuk Projek Bangkit musim pertama 2025 jatuh kepada Coco Kings Nurul Ashikin binti Muhammad Ramli. RM50,000 itu bukan sekadar hadiah, tapi satu amanah yang besar untuk saya. Coco Kings sebenarnya dalam perancangan untuk berpindah ke kedai lebih besar dan ingin mendapatkan persetujuan halal. Jadi projek Bangkit tu hadiah kemenangan sebanyak RM50,000 itu sedikit banyak membantu saya untuk merealisasikan apa yang saya rancangkan.
Matlamat kami jelas, dengan dana RM50,000 ini kami nak mendapat persetujuan halal, meningkatkan produktiviti kami dan kami nak tembusi pasaran retail. Dan Alhamdulillah akhirnya saya menjadi juara. Harapan saya dengan duit kemenangan itu membantu saya merealisasikan impian saya ke arah yang lebih baik. Sejujurnya Datuk, saya dah lebih 20 tahun mengacara dan program yang saya rasa sangat-sangat tersentuh mengacara antaranya adalah program Bangkit lah. Selain pada saya menyalahkan semangat motivasi, saya melihat kebangkitan para asnaf. Betul. Datuk, bagaimana impak program Bangkit ini kepada para asnaf? Projek Bangkit ni Min adalah kolaborasi antara Mawib dengan TV Hijrah. TV Hijrah menyediakan satu platform dan Mawib sediakan asnaf dan juga daripada segi sumber kewangannya. Kita tengok projek Bangkit yang bersiaran lebih kurang dalam 2 bulan lebih itu. 2 bulan lebih itu bersiaran. Tetapi perancangan itu sudah pasti ambil masa yang lebih awal. Betul. Kan? Banyak untuk kita nak pastikan perjalanan itu betul-betul tersusun, naratifnya itu. Pada saya, projek Bangkit ini secara peribadi sangat-sangat positif. Dia bukan sekadar kepada Mawib itu sendiri, tetapi bagaimana asnaf itu berkeyakinan untuk tampil. Mereka membina diri dia, membina keyakinan pada diri dia. Ada peserta dia kata, saya tak pernah cakap kat depan, tiba-tiba cakap kat TV. Betul. Betul Min, nak jadi usahawan kena pandai bercakap. Betul. Macam mana dia boleh tarik untuk orang membeli produknya. Betul. Tapi kalau jadi seorang usahawan innocent macam tu kan. Jadi bagaimana? Payah. Jadi itu sebab projek Bangkit dia bukan sekadar visibility pada Mawib dan pada asnaf itu. Jauh daripada itu ialah bagaimana kita boleh latih dan beri kemahiran bercakap kepada asnaf di samping untuk melatih keyakinan diri. Membentuk keyakinan diri untuk boleh tampil ke hadapan untuk memasarkan produk mereka. Soal produk itu Mawib boleh soal pasaran itu, peluang perniagaan itu Mawib boleh sediakan. Ya, betul. Tapi bagaimana dia nak menjual produk itu, itu kena atas dia. Itu projek Bangkit, macam saya cakap tadi, dia bukan sekadar visibility, tetapi juga bagaimana daripada projek Bangkit ini boleh membina keyakinan usahawan-usahawan asnaf. Saya jadi saksi Datuk, bagaimana setiap peserta bersusah payah rehearsal, berlatih, hafal skrip. Betul. Oi, saya kagum dengan mereka, Masya Allah. Pada peserta-peserta Bangkit batch pertama, tahniah kan. Okey, akhir sekali Datuk, macam mana masih ada asnaf yang sukar sangat nak keluar daripada kepompong kemiskinan? Bahkan bagi mereka, kalau boleh aku nak jadi asnaf sampai ke mati. Betul. Kenapa tu masih ada yang sebegitu? Ini yang saya cakap tadi, kebanyakan minda itu, mindset, mentality, dan satu lagi keinginan untuk berubah tu. Kan? Mawib tak mampu. Kita boleh sediakan pelbagai peruntukan, kita boleh sediakan pelbagai latihan, kita boleh sediakan pelbagai kemahiran. Tapi akhirnya nanti sejauh mana mereka berusaha ataupun keinginan untuk meningkatkan taraf hidup dia. Dan saya cakap tadi, kegagalan itu bukanlah merupakan nokta kepada usaha yang berpanjangan itu. Kan? Dan lebih-lebih lagi kita asnaf-asnaf di wilayah Persatuan ini adalah miskin bandar. Kan? Jadi kadang-kadang persaingan itu pun satu hal. Competition dengan katil-katil yang ada dan sebagainya. Macam mana usahawan yang kecil ini untuk nak pergi ke arah yang lebih besar kalau ada persaingan yang begitu? Kan? Gegasi-gegasi yang ada ni. Kan? Itu sebab mindset itu kita nak kena ubah. Berani. Itu sebab Jom Bangkit itu salah satu benda bagaimana kita buat bersama dengan TV Hijrah ini adalah keluar dari zon selesa mereka. Ya, keluar daripada zon selesa itu dan berusaha untuk tidak bergantung kepada zakat semata-mata. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Masya-Allah. Dalam kurang seminit Datuk, apa kata-kata akhir dalam hal membangkitkan para asnaf ni? Okey, terima kasih Min. Saya dalam kata-kata akhir ni saya ingin berkongsi dan untuk makluman rakan-rakan di luar sana bahawa
Mawib punya bantuan dan apa yang Mawib laksanakan bukan sekadar bantuan untuk hari esok, bantuan untuk lusa dan sebagainya. Tetapi apa yang Mawib sediakan bantuan ini adalah untuk jangka panjang, untuk melahirkan asnaf yang betul-betul berdaya saing, kuat mindahnya, berkemahiran dan akhirnya nanti akan dapat menjana pendapatan sendiri secara mampan yang berterusan, membawa keluarga mereka keluar daripada kemumpung kemiskinan. Dan seperti mana saya cakap juga tadi Amin, bahawa kemiskinan itu bukanlah sesuatu yang indah untuk diwarisi. Jadi ibu bapa kena mainkan peranan supaya kemiskinan itu tidak diwarisi oleh anak-anak ni tadi. Jadi saya mengharapkan kerjasama dan sokongan daripada rakan-rakan di luar sana, masyarakat terbanyak di luar sana untuk sama-sama membantu Mawib. Kita bangunkan sama-sama golongan asnaf ini supaya kita usaha untuk menyifarkan ataupun membasmi kemiskinan melalui wang zakat, wang wakaf dan juga inisiatif sosial ini betul-betul kita dapat laksanakan, insya-Allah. Datuk Nizam, terima kasih banyak di atas banyak informasi pada hari ini. Dan sekali lagi para penonton, saya memetik apa saya sebut di awal tadi, give them a fish, they will eat once. Bagi dia ikan, dia makan sekali. But teach them how to fish. Bagi joran, bagi pancing, bagi segala benda lah. InsyaAllah mereka akan dapat makan selamanya. Yang penting, ilmu dan kemahiran membangkitkan kehidupan yang lebih baik. Saya Amin Idris, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.